kepada masyarakat lah di sekitar Nilai, Sepang, area-area berdekatan ni. Kalau rasa nak pindah rumah, boleh cuba tengok dulu Dash Mover. Cari je kat Google tu, dekat location tu boleh jumpa Dash Mover. Cari TikTok, Facebook kita, social media pun kita ada Dash Mover. Boleh cuba tengok dulu, survey, tengok, baca dulu apa review tentang perkhidmatan kami. Dan bolehlah cuba kontak kami untuk dapatkan quotation. Kalau ada rezeki, kita akan bekerjasama. Tahun ni dah masuk tahun ke-6 lah kita beroperasi. Awal tahun 2026 kita start guna nama Dash Mover. Sebelum ni memang Load and Go Transport. Bermula daripada sebuah 4x4, sekarang kami dah ada 4 lori dan 1 truck pickup tadi itulah. Pejam celik, benda ni rasa boleh kata macam mimpi lah. Tapi sebenarnya bukan pasal lori sangat. Saya lebih pada rasa, sekarang kita dah ada team yang kita kena cari makan sama-sama. Kita bekerjasama untuk sama-sama cari rezeki. Lori tak ada apa sangat pun. Yang penting adalah tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim. Saya merupakan founder kepada Dash Mover and Logistik. Kami menjalankan servis pindah rumah, penghantaran barang-barang perniagaan lah, B2B punya bisnes dengan B2C punya bisnes.